Apa yang heboh-heboh now kat Merlimau ni? 17, 18, 19 hari bulan ni, kalau korang tak tahu nak pergi mana, mari sini datang Melaka. Sebab apa? Kita ada program Madani Rakyat. Kali ni memang sangat special. Kalau hari tu masa Hari Merdeka, kita tengok pasukan tentera kan, bawa aset, itu pun kita rasa tak puas kan, rasa nak tengok lagi kan. Tengok Sukhoi lalu kat atas, kita rasa tak puas kan, nak tengok lagi kan. Kali ni, program Madani Rakyat dekat Melaka ni, kita bawakan semua aset ketenteraan dekat sini. Yang paling specialnya lagi, ada aset ketenteraan yang tak pernah ditunjukkan kepada orang akan berada dekat program Madani Rakyat di Politeknik Merlimau. Siapa yang nak datang, ada tukar helmet baru. Bawa helmet lama, helmet yang tak boleh pakai tu boleh datang. 3,000 helmet yang kita nak bagi. Jadi tukar secara percuma. Nak tukar minyak hitam pun boleh. Secara percuma. Percuma. Ada 600 motor yang kita nak tukar minyak hitam dari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Aktiviti sukan rakyat ada, pameran, ada jualan juga. Macam-macam jualan kita ada. Saman pun ada, nak bayar saman 50% off. Pada Jumaat malam ni, kita akan buat Merlimau berselawat di tempat yang sama. Siapa yang datang? Yang datang adalah tim Raihan. Sabtu tu pula, kita malam, kita akan ada Semalam Bersama dengan Ramli Sarip. Pada 19 hari bulan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan tiba di Politeknik Merlimau jam 12 tengah hari. Tengok sendiri Pekmek secara depan mata. Mana tahu Pekmek dapat bagi ada pertukaran lebih ke untuk orang Merlimau kan? Yep. Parking. Okey. Parking ni memang banyak parking sebab kawasan Politeknik Merlimau tu depan tu ada masjid, depan tu ada taman ada lebih kurang dalam 500 ke 600 parking yang sedia ada. Jauh, jangan risau. Kita siapkan bas dan juga bagi. Kita akan pastikan orang tidak akan rugi datang.